Wakil Tunggal Amanah di Negeri Sembilan itu? Jawapannya no. Kita menentang tebuk atap, takkan pula amanah nak mengepalai tebuk atap di Negeri Sembilan. Tidak. Menteri Besar Negeri Sembilan sekarang ini ialah Datuk Aminuddin. Bagaimanakah YB melihat hubungan serta kerjasama antara pimpinan dalam Kerajaan Perpaduan Madani ketika ini, khususnya yang melibatkan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional? Adakah hubungan itu masih baik ataupun bagaimana? Kita saling sebut berulang kali bahawa kerjasama dibuat selepas pilihan raya 2022, di mana kita tahu tidak ada pihak yang dapat majoriti. Akhirnya keputusan diambil bersama dengan BN dan membolehkan Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri. Kalau kita tidak ambil langkah itu, maka kumpulan yang terlibat dalam Sheraton Move akan kembali memerintah. Dalam keadaan begitu, maka kita pertama kalilah bergabung dengan BN. Yang saya sendiri begitu lamalah menjadi pembangkang kepada BN ini. Kalau kita nak ulang balik apa yang saya cakap terhadap mereka itu, barangkali tak laratlah nak cari keset-keset dan juga rakaman-rakaman ucapan itu. Tapi keadaan bila kita nak memerintah, kita kena belajar coalition, kerjasama. Jadi, dan sudah tentulah ada perjanjian-perjanjian antara PH dan BN itu. Tak perlu saya ulanglah perjanjian itu, tapi semuanya menerima Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan memulakan satu reform dalam pentadbiran. Dan selepas berlaku 3 tahun, mungkin dilihat mungkin reform itu tidak lengkap, tapi ia telah mula berjalan. Soal pembahagian kuasa antara eksekutif, legislatif dan sebagainya, ini telah mula dibawa ke Parlimen satu demi satu. Tentang hubungan bagi saya secara peribadi, saya punya hubungan yang baik selepas kita memerintah bersama. Sebelum itu memanglah kita kenal pimpin-pimpin UMNO daripada jauh, bukan dalam bentuk bilik mesyuarat dan sebagainya. Saya mempunyai hubungan yang baik dengan Datuk Zahid Hamidi, Tok Mat Hassan dan juga Jogani, termasuk ketua wanitanya juga. Jadi saya dalam segi pentadbiran kerajaan ini, saya dianggap junior. Zahid Hamidi memang senior dalam pentadbiran kerajaan. Begitu juga Datuk Mat Hassan yang menjadi Menteri Besar selama 3 penggal di Negeri Sembilan. Jogani biasa menjadi Menteri Keuangan 2 dan berpengalaman dalam perniagaan. Oleh itu, saya dalam kadang-kadang saya selalulah juga benda yang saya tidak tahu, saya sedikit mendapat pandangan-pandangan mereka kerana mereka senior adalah hal pentadbiran ini. Dalam kabinet, Tok Mat duduk sebelah saya. Selalu ada perkara-perkara yang saya tidak jelas, saya selalu bertanya pada Tok Mat sebab beliau bila menjadi Menteri Besar 3 penggal, tentu amat mahir terutama dalam bidang pentadbiran tanah, majlis daerah dan tentu sebagai Menteri Besar dia kuasai. Jadi hubungan secara peribadi itu begitu baik sekali. Jadi saya tidak ada masalah dengan mereka. Bahkan Zahid, Presiden UMNO dan Timbalan Perdana Menteri banyak mempengerusikan berbagai agensi di bawah kerajaan yang Menteri Pertanian adalah anggotanya. Jadi kita ada hubungan pentadbiran yang begitu baik. Dari segi perbezaan pandangan adalah tu perkara politik itu adalah perkara biasa. Tapi kita uruskan dalam bentuk perbincangan.
Ini selalunya dikendalikan sendiri oleh Presiden ataupun pemimpin PH Datuk Seri Anwar Ibrahim, juga yang menjadi Perdana Menteri. Dan setakat ini hubungan berjalan dengan baik dan lancar. Tahniah Wabi atas kejayaan ceramah Perdana semalam. Tengok semalam ramai yang turun. Walaupun krisis politik di Negeri Sembilan dilihat semakin reda seakan telah selesai, kenapa Wabi rasa program semalam perlu diteruskan? Dia kekeliruan di kalangan rakyat itu memang ada. Dan kita di antaranya conclusion daripada perhimpunan semalam iaitu kerajaan pimpinan Datuk Min itu diteruskan dan tidak ada lagi perubahan kuasa di tengah jalan, dan saya yakin itu juga yang diputuskan oleh pimpinan tertinggi mesyuarat bersama antara UMNO atau BN dengan PH, dan kita harap pentadbiran yang akan berjalan selepas ini tidak ada gangguan di tengah jalan, melainkanlah kalau gangguan itu bersifat perlembagaan dan sebagainya, misalnya terpaksa melakukan pilihan raya dan sebagainya, itu soal lain. Tapi bila penjelasan diberi oleh terutama Anthony Loke, oleh Saifuddin dan saya sendiri, kita meletakkan soal perpaduan. Sebab itu saya sebut, kita dalam membina perpaduan ni, kita tak boleh lihat kamu majoriti atau aku majoriti. Bila kita bina sebuah kerajaan itu, kita kena pertahankanlah. Sebab saya lihat misalnya, saya sebut semalam, di Perak, DAP majoriti. Tapi mereka tahu soal perpaduan dan sebagainya, mereka tak pernah tuntut jadi Menteri Besar. Begitu juga di Negeri Sembilan, memang DAP majoriti. Tapi soal perpaduan, kestabilan yang saya tekankan semalam, itu penting. Begitulah juga masa kita dalam Pakatan Harapan dulu membentuk kerajaan. Sehingga satu kursi pun boleh jadi MB. Janganlah pula satu kursi amanah di Negeri Sembilan dia pun berasa boleh jadi MB. Tapi saya maksudnya soal perpaduan. Kalau nak lantik apa semua melalui perbincangan. Bila dah selesai, kita dah angkat sumpah dan sebagainya, semuanya kena patuh. Itulah saya nak tekankan sekarang ini. Kerajaan pimpinan Tok Min ini, kita harap sampai kepada pilihan raya. Cuma pilihan raya bila itu, wallahu alam. Soal kerjasama dengan BN itu, masa sekarang kita bersama. Dan masa pilihan raya akan datang itu tentu sikap pada waktu itu. Sama ada nak bertanding bersama, nak bertanding solo, yang mereka selalu sebut, itu sehingga kepada pembubaran parlimen nanti. Buat masa sekarang, kita bersama, dan di peringkat federal saya kata tadi, kami tak ada keretakan hubungan peribadi. Hubungan cara boleh berseloroh, boleh berbincang, berjalan dengan baik. Tak adalah kalau ada apa-apa perkara tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh rakyat terhadap siapa apapun, itu kita serah kepada pihak pengamal undang-undang, SPRM, AG dan sebagainya. Ada urus-urus mengatakan bahawa adun daripada Parti Amanah Negara dapat offer untuk menjadi Menteri Besar di Negeri Sembilan. Apa pandangan YB terhadap kenyataan ini? Wakil Tunggal Amanah di Negeri Sembilan itu? Jawapannya no. Kita menentang tebuk atap. Takkan pula amanah nak mengepalai tebuk atap di Negeri Sembilan. Tidak. Menteri Besar Negeri Sembilan sekarang ini ialah Datuk Aminuddin. Tidak ada yang lain melainkan Datuk Aminuddin daripada Parti Keadilan, daripada Pakatan Harapan. Dan wakil rakyat amanah yang tunggal itu naklah bersama mendukung Datuk Aminuddin daripada Pakatan Harapan. Full stop. Tak ada lagi lah hujah yang lain. YB sebelum ini ada menyebut ayat nak kawan boleh, nak lawan pun boleh dalam ceramah semalam.
Apa sebenarnya maksud YB dalam kenyataan tersebut? Kita kalau nak kawan, kita kawan. Betul-betul. Kalau nak lawan, maka dia boleh mudah lagi nak lawan daripada nak berkawan. Sebab itu kalau nak berkawan, kita kena jagalah. Terutama sekali, paling rumit sekali dalam pilihan raya ni lah pembahagian kursi. Itu mesti ada satu formula, satu keadaan yang jelas. Dan bila dapat diselesaikan perkara-perkara itu, dan sama ada bertanding pilihan nanti nak pakai logo, itu belum lagi dibincangkan. Jadi kita harap biar berkawan. Kalau sampai ke peringkat nak jadi lawan, itu kita nak buat macam mana. Tapi kita lebih cenderung kepada berkawan.